Untuk korang-korang yang minat Android tapi preference untuk laptop ataupun untuk komputer, korang lebih prefer Mac. So macam mana kita nak transferkan file daripada Mac pergi ke contoh macam Oppo, ataupun Oppo punya file masuk ke dalam MacBook. Dia macam gini, kebanyakan brand-brand China ni, contoh macam Oppo, dia dah sediakan satu apps. So bila korang download apps tu, contoh macam yang ini nama dia O Plus Connect, korang just set up and then ambil file yang korang ada and then masuk ke dalam folder yang ada dalam O Plus Connect ni, and korang pun akan dapat file-file ni masuk terus ke dalam korang punya Oppo. So contoh sekarang ni tengah 20, dia tengah running lah kan, kita tunggu sampai 100% kita tengok macam mana. Okey, semua ni dah siap dan kita boleh tengok. Nampak tak? File-file ni tadi yang saya masukkan Oppo ni dah masuk ke dalam kita punya telefon Oppo. Nampak tak? So sekarang ni dah easy lah. Kalau korang minat Android tapi suka Mac, dah mudahkan kerja korang lah.